Assalamualaikum. Jumpa kita lagi. Dan ni saya dah dekat Jalan Perak, Penang. Sini pun ada kedai jual durian balik pulau. Okey, mari kita tengok sah. Semua durian balik pulau balik pulau. Oh. Awak beli? Ini nak tengok dululah. Sudah mula jatuh dah balik pulau punya. Baru mula musim Awak beli? Tengok apa jenis ada. Apa fangsa pula lah. Ini apa jenis? Ini isi kawin ni semua. Isi kuning. Semua buah kahwin ni si. Dah apa jenis? Banyak fangsa. Ini sekilo 15. 15 ya. Dia saiz tak besar sangat lah. Tapi semua balik pulau lah. Semua balik pulau. Ini bukan holo ni, panjang. Ini holo. Ini holo. Holo panjang boleh kenai. Holo. Holo berapa sekilo? 50. 50. Dia sekarang baru keluar mahal sikit. Ya. Itu udang merah mana? Udang merah dia belum jatuh. Oh, belum jatuh. Ni tengok holo. Pokok tua ni. Oh, ini holo. Pokok tua ni. Wah, kuning dia lemak Ini bawahnya. Oh, di 604. Ini. Tapi buah cantik dia macam musangking sikit bentuk dah. Mana ini? Ni. 3 biji ni. Kau semua ni? Bukan. Oh, 3 ni. Musangking berapa sekilo? Musangking 55. 55. Tak tinggi sangat harga no. Bukan. A-nya tak sama. A-nya mahal. Saiz. A-nya. A-nya 75. A75 saiz besar lah. Besar. Ya, betul. Oh, ini lipan. Holo. Tu Semua ada nama merah. Lipan sama holo ni. Tengok buah cantik elok Cantik, baru jatuh biar semua tengok. Oh. Ini musim baru mula lah. Tapi lagi 1 bulan banyak lah. Tapi itu Blackthorn sama musangking belum ni lagi lah. Alah mana? Belum Blackthorn lah, Blackthorn. Blackthorn takut ambil mahal. Betul Ini kita campur 2 biji ya. Yang anu. Mana? Ini apa jenis? Ini musangking. Musangking. Ini pokok tua punya. Pokok tua punya. Yalah. Dia tak ambil. Tapi sekarang harga baru lah. Baru luruh orang kata. Harga tak ni sangat lah. Tak bawa tinggi lah. Boleh makannya lah. Iyalah. 2 hari baru meyam. Tapi tahan. Tapi sekarang lebih kurang berapa minggu? Sudah 2 minggu sudah musim Bulan 5 lihat selama ya. Oh, bulan 5. Bulan 5 sudah ada? Bulan 5 start dia. Start. Dia bulan 4 dia kurang, banyak kurang. Dia kata bulan 5 dah mula dah. Sudah mari ya. Ya. Ini tahun lambat. Oh, dia lambat sikit Lambat. Ni dalam ni pun ada ni. Ni musangking. Tu harga apa dah? Musangking 45. Nak makan boleh ni. Ini semua baru buka Baru Senang lah. Di 338. Bukan serupa dulu Iyalah. Polo 38 tu nampak. Di 604. Ni. Di 338. Oh, di 14 pun dah. Nah. Oh, ini di 338. Dia awal. Awal pun sudah ada. Sampai low pun ada. Ni. Dia pasal dah dia tak sampai 100 hari dia boleh jatuh dia. Dia cepat luruh. Dia cepatnya. Cepat luruh. Kalau musangking memang sangatlah. Tu lipan. RM25. Holo pun buah ni buah lah pokok tua. Nampak ni. Durian jenis apa? Kelun apa? Ni holo. Yang saya beli tadilah dekat kedai yang apa tu, seret survey durian kan. Kat dengan Jalan Perak tu. Tu nampak tu. Holo ni buah dia
boleh katakan besar renjong lah. Dia panjang tu, senang kedai buah dia tak bulat macam Musang King ataupun rayang-rayang kahwin yang lain kan, macam apa tu rayang kunyit, lepas tu D24, kebanyakan D99 itu kebanyakan buah bulat elok. Tapi holo ni dia macam renjong sikit, dia panjang sikit, buah dia besar, dia lemak-lemak manis. Setengah orang suka holo ni. Depa kalau ada setengah apa ni dia tak tinggal, dia suka holo. Mari kita rasa tengok holo apa tu balik pulau. Bismillahirrahmanirrahim. Isi dia kuning, nampak tu? Memang lah colour dia tu. Biji dia pegang pun dia tak kecil sangat lah. Musang King lah, yang biji kesit kecil tu, nipis kan. Bismillahirrahmanirrahim. Bila makan holo ni baru tahu isi dia lemak-lemak, dia pejai sikit, macam tu. Dia lebih kurang macam Musang King, tapi manis Musang King lagi, manis Blackthorn lagi. Dia lemak-lemak ni, lemak-lemak manis. Jadi setengah orang tak suka manis-manis sangat. Kira macam ni jatuh macam nombor 3 lah. Kalau kata nombor 1 paling manis Blackthorn, lepas tu Musang King, ni holo ni jatuh nombor 3. Tapi lemak berkrim memang lah. Biji dia saya sedang lah, biasa lah kan, dan kahwin. Tak macam Musang King. Musang King memang nipis, kesit, kecil kan. Bila biji tu kecil, isi tebal lagi lah. Okey lah dulu video makan durian kita petang ni. Kita jumpa di lain kali. Kita nak rasa variety yang lain pula, klon yang lain pula. Kalau ada salah dan silap tu, harap maaf lah. Assalamualaikum.